Saya pernah beli item 0.25 gram dengan nilainya sekitar RM200. Berbaloi ke Dr. Fatin? Bagus sangat soalan ni. Jadi kalau tuan-puan tahu jawapannya, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Kalau 0.25 gram darab dengan 4, maka jatuhlah item 1 gram. Jadi kalau RM200 darab dengan 4, maka 1 gram yang tuan-puan beli sekitar RM800. Sangat-sangat mahal. Tahu tak tuan-puan, dekat Public Gold harga mata tinggi pada tahun ini sekitar RM533 sahaja untuk 1 gram. Jadi tuan-puan 0.25 gram tuan-puan beli tu agak mahal dan tidak berbaloi. Jadi kalau hari tuan-puan menabung RM200 melalui akaun GAP Gold Accumulation Program ni, maka tuan-puan akan dapat sekitar 0.4 gram. Yang paling best sekali dekat akaun GAP ni, tuan-puan boleh kumpul sikit-sikit. Sampailah genap grade emas tuan-puan nak, boleh keluarkan saja emas fizikal. Sebagai contoh, ini item 10 gram. Nilainya sekitar RM5,000 lebih. Saya faham tak semua orang boleh beli secara tunai terus. Jadi sebab itulah Public Gold meraihkan semua orang untuk menabung emas sikit-sikit sampai genap 100 gram boleh keluarkan item 10 gram seperti ini. Lebih berbaloi tuan-puan berbanding dengan item bawah daripada 1 gram. Item bawah daripada 1 gram tuan-puan hanyalah sebagai koleksi dan juga hadiah sahaja. Jadi kalau tuan-puan hari ini masih lagi belum simpan emas Public Gold, nak belajar simpanan dengan ilmu bermatlamat, nak kaya dalam simpanan emas, boleh rujuk pin video saya dan saya akan bantu tuan-puan sampai kaya.